Assalamualaikum semua. Dia cerita dia macam ni lah. Kalau kita tengok dekat dalam berita di sini kan cerita dia. Kan? Apa yang aku nampak ialah dia kata Peldo pula. Polda, Polis Daerah Metro Jaya bongkar online scam trading crypto international. Kerugian lebih kurang 18 miliar rupiah cerita dia. Dia cerita dia kata suspek ni nampak dia ada dua orang ni. Satu orang daripada Malaysia dan satu orang daripada Indonesia cerita dia. Menarik dia cerita dia. Kan, dia kata kes online scam ni dia lebih kuat international sebab dia buat modus jual beli saham dan trading crypto fiktif lah. Benda ni atas benda mudah berlaku lah. Banyak sangat berlaku lah cerita dia. Aku biasa didekati oleh orang-orang yang kata jomlah masuk program ni. Lepas tu dia kata kat mana, dekat Indonesia banyak ni masuk lah, banyak sistem. Lepas tu dia apa ni, sistem itu menggunakan sistem Indodax. Indodax ni antara yang terbesar di Indonesia. Kalau kat Malaysia dia pakai Luno dan sebagainya cerita dia kan. Nampak macam ni 18 miliar tu banyak tu cerita dia. Dan dia cerita dia macam ni cerita dia. Sama ada orang Malaysia scam orang Indonesia atau orang Indonesia scam orang Indonesia. Dia dua-dua salah satu lah cerita dia. Atau salah satu atau dua-dua benda tu berlaku cerita dia. Dan benda ini memang tak tersangka lah cerita dia kan. Memang ramai sangat yang terlibat. Dia kata kalau ikutkan cerita dalam ini melibatkan ramai juga orang masuk dia cerita dia. Tapi dia pun dah tangkap dua orang suspek kan, dalam kes ni cerita dia. Seorang warga negara Indonesia, seorang lagi warga negara Malaysia cerita dia. Dia pun dah kontak apa ni Polri, Polis Republik Indonesia dan juga Interpol cerita dia. Kan? Maknanya polis daerah dia dah deal dengan polis apa ni Public Indonesia cerita dia, antara public dia punya perkestuan dia cerita dia, dan untuk handlekan benda ni kan. Division. Dan berdasarkan benda ni terlalu ramai yang terlibat dengan cerita dia. Target selalu ada dalam data informasi kami cerita dia. Hui, banyak 18 miliar tu. 18 miliar tu lebih kurang kalau duit Malaysia tu cerita dia lebih kurang berapa kalau 1,300,000 miliar tu banyak, aku tak apa nak kira lah tu cerita dia. Tapi mau lebih kurang juta jugalah duit Malaysia cerita dia. Gila lah sial betul diorang ni. Tak, bukan aku kesian dekat orang Indonesia yang dia orang kumpulkan duit apa secara jujur, lepas tu dia orang terpengaruh dengan program scam ni cerita dia dan masuk dalam scam ni dan scam international kan. Jadi cerita dia habis macam itu sajalah. Bukan saja orang Indonesia rugi, orang Malaysia pun rugi juga biasanya. Dan dia kadang-kadang apa ni dia punya promoter dia masuk ke Indonesia untuk promote orang Indonesia cerita dia. Yang promoter daripada Indonesia datang ke Malaysia untuk promote yang orang Malaysia, target orang Malaysia. Dua-dua kena cerita dia. So berhati-hatilah kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.